Assalamualaikum dan apa khabar semua? Kembali lagi kita di dalam channel Kizik Official. Okey, hari ni kita nak kukus bakcang dan juga nyonya cang. Okey, siapa yang pernah makan nyonya cang dan juga bakcang ni? Cuba korang komen kat bawah. Okey, bakcang dan juga nyonya cang ni ialah makanan kaum Cina. Okey, yang ini ialah versi halal. Okey, memang susah ya nak dapat bakcang yang versi halal dan juga nyonya cang tadi. Sebabnya bukan semua orang boleh buat. Sebab ni proses dia agak rumit sedikit ya. Okey, ni saya nak kukus selama 30 minit. Ini saya keluarkan daripada freezer terus saya kukus. Jadi saya memerlukan masa selama 30 minit untuk kita punya nyonya cang dan juga bakcang betul-betul lembut. Okey, dah nampak ini pun dah lembut. Okey, kita dah ready untuk keluarkan daripada pengukus. Okey korang, okey tengok hasilnya nanti ya. Okey, yang mana yang pernah makan bakcang dan juga nyonya cang ni, cuba korang komen kat bawah. Korang suka yang mana satu? Korang suka nyonya cang ataupun bakcang? Kalau saya secara peribadi saya suka nyonya saya suka bakcang sebab saya suka lauk yang banyak, isi yang banyak dekat dalam dia tadi. Saya lebih suka bakcang lah. Okey, korang suka yang mana satu? Okey, jom kita lihat macam mana isi dekat dalam nyonya cang yang kita dah kukus tadi. Okey, korang yang pernah makan nyonya cang, dia tahu dia punya isi dekat dalam dia macam mana, bau dia macam mana. Okey, dan korang jom kita tengok sama-sama. Okey, ini saya buka, dia masih panas lagi ya. Sebab tu nampak macam melekit sedikit sebab ini ialah beras pulut. Dia akan melekit sebab dia masih panas. Okey, dan kita buka dia kena lemah-lemah lemah-lemah lembut lah orang kata ya. Nanti tak adalah dia hancur. Kalau hancur korang pun tak nampak macam mana rupanya nyonya cang. Okey korang. Dan okey, nampak tak warna biru tu? Okey, warna biru tu dia campuran pulut dengan bunga telang. Itu yang menyebabkan dia warna biru. Okey. Dan isi yang melekat dekat daun buluh tu, korang jangan pula membazir. Korang ambil dah sedikit dia punya tu yang melekat tu, sayang kan. Okey, inilah hasil nyonya cang. Nyonya cang ni macam kita makan beras pulut dengan serunding daging macam tu. Okey, inilah nyonya cang. Okey, yang mana yang baru kena nyonya cang, itulah rupa dia. Okey, dan ini pula ialah bakcang. Bakcang ini dah pilihan saya tau korang. Sebab saya suka yang banyak isi kat dalam dia, yang banyak lauk. Okey, dekat dalam bakcang ni macam-macam yang dicampur kat dalam ni. Dia kalau tak banyak lauk, bukan bakcang lah nama dia. Okey. Okey, ini nampak kan dia, ini bukan pulut manis ya. Ini pulut biasa, cuma pulut ni tadi dimasak dengan rempah. Okey, dan aroma daripada bakcang tadi penuh dengan rempah. Macam-macam ada dekat dalam dia, penuh dengan lauk. Yang mana suka bakcang macam saya, memang korang akan puas hati lah bila makan dia sebab banyak lauk dekat dalam dia. Saya kalau tak banyak lauk, saya tak akan makan. Okey, ini dah versi halal. Dan susahlah kita nak dapat bakcang yang halal. Bila orang kata bila teringin tu apa semua nak makan kan. Nak jumpa yang halal tu susah. Okey, yang mana suka bakcang macam saya, korang boleh komen kat bawah tau. Okey, bakcang macam nyonya cang dia berbeza sikit. Okey, ni nanti kita lihat ini ialah nyonya cang simple.
Simple je macam ni. Macam kita makan ketupat dengan serunding daging. Kalau ini bakcang ni penuh dengan lauk. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi kita di dalam next video. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.